Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fatih bin Izwan dari TVPSS SK Bukit Senggih. Hari ini, Sekolah Kebangsaan Bukit Senggih akan mengadakan ziarah Ramadan dan menyampaikan sumbangan Kami Prihatin Bakul Ramadan hasil kerjasama pihak sekolah, PIBG serta para dermawan yang budiman. Program ini bertujuan untuk membantu keluarga yang memerlukan dengan memberikan barang keperluan asas dan sumbangan wang tunai. Boleh tak kita kongsikan apakah yang akan kita ada hari ini? Okey, waalaikumsalam. Okey, hari ini kita akan memberi sumbangan bakul sumbangan Kami Prihatin untuk murid yang berkeperluan di kawasan Kampung SK Bukit Senggih. Jadi hari ini kita akan menyampaikan sumbangan-sumbangan yang telah disediakan ini dengan bantuan daripada unit uniform TKRS, Pandu Puteri dan juga Persatuan Agama Islam. Jadi sekejap lagi kita akan pergi ke rumah-rumah untuk menyampaikan sumbangan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Okey, terima kasih Ibu. Okey. Sumbangan telah disampaikan oleh wakil guru dan murid yang turut berkesempatan menziarahi penerima bagi mengeratkan lagi ukhuwah serta menyemai sifat prihatin dalam kalangan warga sekolah. Terima kasih kepada semua penyumbang. Semoga usaha ini menjadi inspirasi untuk kita terus berkongsi rezeki dan menyebarkan kasih sayang dalam komuniti. Sekian liputan dari TVPSS SK Bukit Senggih.